Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azharan Rabbani, anda masih lagi bersama saya dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, tuan-tuan perempuan penonton di rumah, kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadah, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir itu bukan hanya di tikar sejadah, kita boleh berzikir sambil bekerja, sambil berkelana, sambil melihat alam ciptaan Tuhan ini. Insya-Allah kita akan hidup diberkati. Ala bizikrillah mutma'innal qulub. Dengan berzikir mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Baiklah, masih lagi bersama saya dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Kita nak panggil chef yang akan bersama saya pada kali ini, iaitu Chef Saiful. Saifullah ke apa? Saiful Nizam. Saiful Nizam. Okey, apa khabar chef? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So, sekarang ni anda bersama saya di Angkasa Residences Watson. Jadi kita hari ni nak masak apa chef? Hari ni saya nak masak ayam golek jintan manis. Ayam golek jintan manis. Bahan-bahan yang akan kita gunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti ayam. Seekor ayam Seekor ayam. Okey. Bawang putih. Bawang putih yang telah dikisar. Dikisar. Okey. Bawang merah besar. Bawang merah besar yang dikisar juga. Cili merah. Cili merah besar. Dikisar juga. Halia. Halia dipotong halus. Okey. Minyak zaitun. Masya-Allah. Apple vinegar. Apple ataupun apa apple ni? Cuka apple. Okey. Lepas tu cili untuk buat sos. Okey. Madu lebah asli. Garam. Serbuk herba. Okey. Serbuk jintan manis. Serbuk jintan manis. Okey. Dan daun kari. Baiklah chef, kita akan apakan dia? Kita akan perapkan dia. Ayam seperti biasa. Masakan memang kena dalam suasana yang bersih. Jadi chef pakai sarung tangan. Satu persiapan yang lengkap Okey, ayam. Okey. Seekor ayam Seekor ayam. Ini ayam jantan ke betina chef? Ini ayam bandar. Ayam bandar. Okey. Gurau je chef Kita boleh. Puasa ni kena cerah mata sikit tu bergurau. Kita letak sikit. Apa tu? Bawang putih. Okey, bawang putih yang telah dikisar. Lepas tu kita letak bawang besar. Dikisar juga. Okey. Cili merah Cili besar tu. Cili besar yang di blend. Okey. Halia yang sikit telah aja. Sikit je Halia ni nak bagi apa? Bagi dia mengeluarkan herba yang wangi. Okey. Kita letak rempah. Okey, serbuk herba yang telah di blend. Dan juga jintan manis. Okey. Jadi kita gaulkan dia. Ini macam cepat masak ni chef, mudah Ya. Tapi nak rasa yang sedap kena peram satu malam. Kena perap. Okey. Letak sikit minyak zaitun. Minyak zaitun untuk apa chef? Untuk bagi dia nak shining. Okey. Gaul. Dan bagi tahan lama juga chef. Tahan lama. Baiklah, seterusnya chef nak letak daun kari dihiris. Dihiris daun kari. Kita dah hiris belum? Belum. Kita hiris. Sekarang ni ayam kita letak sana chef. Okey. Dihiris halus halus. Daun kari ni nak bagi bau wangi. Kari. Wow, special Dah potong pun dah berbau Ya. Masya-Allah. Okey. Taburkan di ayam tadi. Okey. Kan dah siap lombor semua. Sebelum kita panggang dia chef, kita akan kepakkan ayam dulu. Macam mana tu? Kena tunjuk tu. Penonton di rumah lihat bagaimana chef mengepak ayam. So dia kepak ni untuk bagi dia cantik lah. Oh, macam tu. Dia buat tebuk lubang sikit.
Masukkan kepak Masuk dia. Peha dulu. Nampak sopan sikit ayam ni lah kan. Lepas tu dikepak ayam. Dikepak. Okey. Oh, ni seni masakan ya. Kena tahu Ya. ibu-ibu di rumah janganlah biarkan ayam tu terkangkang macam tu di atas meja kan. Jadi Okey. kena belajar seni memasak tu. Okay, sos dia Aha. kita iris cili. Kita iris Mudah cili. je chef. Ya. Iris cili, Cili api merah. cili api merah, Hijau boleh hijau. hijau pun boleh. Kan. Nak bagi cantik kan. tu. Okey. Kita letakkan madu Masukkan madu Madu. asli secukupnya lah. cukup. Okey. Okey. Cuka apple. Okey, apple. Okey. Lepas tu Lepas tu bawang yang tadi sedikit bawang di blend. sedikit bawang yang di blend. Banyak mana tu? Kan. Lagi chef? Cukup. Okey. 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 Tu kita kacau. Kacau. Kita kacau Kacau. bagi Dia sekata. sekata lah. Sekata. Mudahlah chef Ah. macam ni je. Macam ni je. sos dia. Masya-Allah, lihat sos dia. Ni sos untuk ayam panggang. Ayam panggang. Baiklah, dah siap. Wah, chef kreatif Ya. Jadi maknanya dah masak Dah tadi, masak. kita keluarkan. Ah. Nak bagi nampak cantik lagi. Kita Chef hiaskan. hias dengan buah zaitun. buah zaitun, Buah bijinya. buah biji. Masya-Allah, dia bila makan buah zaitun dengan ayam tu, Dengan ayam bagi buang bagi dia muak dia kan. Okey, ni potong dia buah. penonton di rumah, adik-adik yang mungkin sedang menonton nak tahu ni sayur apa ni, hijau ni. Sayur kubis Kubis brokoli. brokoli dengan hiasan lada Bangla. Bangla. Bangla ke Bangla? Bangla. Capsicum. Capsicum Jadi dah siap dah menu kita. Ya. Apa dia, chef? Ayam golek jintan manis dengan sos Tunjuk chef, Cili tunjuk kat penonton di dengan rumah. sos cili madu. Ya, siap. Ayam Golek golek jintan manis jintan manis dengan sos cili madu. dengan sos cili madu. Pasti sedap. Menyelerakan majlis ataupun suasana berbuka anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau beli barang kat sini juga? Mestilah sebab barangan dekat sini harganya berpatutan. Kualitinya bagus, persekitaran bersih. Ada satu lagi. KPDNKK dah menyediakan peta perkhidmatan pengguna. Macam dekat ujung tua. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh buat aduan dekat situ. Kalau nak timbang berat barang yang nak beli pun boleh. Habis kalau tak ada kaunter pengguna tu, macam mana? Ada dua aplikasi yang dah disediakan oleh KPDNKK untuk kita buat semakan harga dan juga aduan. Satu nama dia My Kira GST dan satu lagi Easy Adu. Jadi kalau ada apa-apa masalah, bolehlah terus dia telefon ke talian pengguna. Nombor dia 1-800-886-800. Oi, mulai sekarang ni maknanya kita dah boleh jadi pengguna yang bijak lah ni. Mestilah. Masya Allah, chef. Masak apa tu harum semerbak. Macam-macam masakan yang kita nak hidangkan untuk penonton kita. Betul, penonton di rumah. Saya Azadran Rabbani. Dan saya Syariza Zainal. Temui kami di Masakan Sunnah Nusantara. Musim kedua, berbagai menu juadah yang kami hidangkan untuk anda di rumah sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pada jam 6.30 petang. Hanya di bernama News Channel 502 Astro. Baiklah penonton di rumah, bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Subhanallah, Allah masih lagi temukan kita dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Dan ceria-ceria hari ini saya bawakan sekali lagi untuk anda di rumah. Iaitu tak lain tak bukan Chef Liza Zainul.
Ya, saya. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Nak dengar sikit Chef nyanyi sikit. Tak payahlah bernyanyi selalu kan. Kalau kata menyanyi selalu ni Tak masak? Anak darah dapat suami tua. Katanya Masya Allah. kan. Tapi Okey. macam mana pun Hari saya ni? akan berkongsi rasa, berkongsi menu istimewa untuk perempuan semua. Soto ayam Tanjung. Soto ayam Tanjung. Tanjung Tu tu. dia Tanjung tu yang penting. Okey, dah bahan-bahan perubahan. yang kita akan gunakan Jadi untuk di sini soto. saya gunakan ayam yang tulang-tulang, bahagian-bahagian tulang. Yang isinya kita rebus untuk kita carik-carikkan. Di sini saya ada bawang besar, ketumbar, bawang besar, minta maaf, bawang besar, kita ada buah keras, halia dan bawang putih kita mesin, jadikan macam ni. Okey. Kemudian saya gunakan di sini serai, daun sadri, lengkuas yang kita ketuk-ketuk. Kita akan masukkan nanti. Kita ada serbuk lada hitam, kita ada bawang goreng, ini untuk kondimen dia. Dan kita ada asam keping. Di sini saya menggunakan sedikit cuka kurma. Oh, jadi kita akan masukkan akar-akar tu. Kita masukkan macam ni. Kita masukkan yang bahagian-bahagian tulang. Okey. Masukkan ayam yang telah diracik-racik Bahagian-bahagian tulang tadi kita yang masukkan tulang di tu sini. sedap Chef. Yang ini yang sedap. Kita gunalah kalau kita anak ramai, kalau macam ustaz anak ramai, bolehlah kita gunakan lebih sikit. Kita biarkan. Semua kita masukkan serai yang telah saya ketuk. Kenapa kena ketuk-ketuk tu Aku Chef? tak ketuk tak bau lah ustaz. Kalau tak Beza ketuk dengan blender? Blender jangan. Blender terlalu halus. Oh. Jadi saya nak dapat aroma dia. Okey. Saya letakkan daun sadri atau batang sadri Dan sedikit lengkuas. lengkuas yang saya ketuk-ketuk. Dan saya masukkan di sini. Ini dia bahan-bahan yang telah saya mesin tadi. Buah keras, bawang besar, bawang putih dan juga halia. Saya masukkan di sini. Ini special ni. Masya-Allah. Masukkan di sini. Okey. Dan saya tak lupa masukkan rempah kari Tanjung. Kari daging Tanjung kita masukkan. Banyak mana tu? Lebih kurang dalam satu sudu. Kita Satu sudu masukkan. rempah kari Tanjung ya. Dapatkan warna yang cantik. Ya. Dan juga tak lupa saya masukkan rempah kurma Tanjung. Di sini kita letakkan lebih kurang dalam satu sudu. Kalau letak dua sudu pun boleh. Ini dia. Kita letakkan di sini. Akar sayur tadi Akar tadi. Ini akar bawang Daun bawang. Daun bawang. Setelah saya ketuk-ketuk dah tadi kan. Kita masukkan semua macam ni. Okey, kita akan rebuskan dia. Naik bau dia, masya-Allah. Ini dia, kita rebus dia hingga dia lembut. Kemudian kita barulah masukkan asam keping. Lada saya dah masuk siap di sini. Serbuk lada, lebih kurang satu sudu teh. Kita masukkan di sini. So kita masukkan santan. Okey. Masukkan lebih kurang dalam setengah cawan santan. Setengah Jangan cawan terlalu santan. pekat ya. Okey. Santan dalam sup soto kita tadi. Kita letakkan cuka. Saya tak ada menggunakan asam keping lah. Kita tukar ke cuka sikit. Ini dia. Cuka apple ni juga baik untuk kesihatan. Okey, itu dia. Kemudian saya letakkan garam. Satu sudu teh garam. Dan sedikit gula untuk memancing rasa. Itu dia. Dan saya letakkan sedikit bawang goreng di sini. Jadi kita akan masak dia seketika lagi. Bila dah siap semua, kita akan hidangkan. Apa ni? Apa? Kita panggil kondimen. Dah pun siap. Kita ada nasi impit kita di sini. Kita akan letakkan nasi impit. Saya ada tauge. Saya ada daun bawang dan juga ada limau kasturi. Saya ada cili kicap. Wah, ini orang Johor. Ini yang memang sedap dan juga saya ada bergedil di sini yang disediakan oleh penaja bahan-bahan masakan kita hari ini. Terima kasih Puan Nida kerana dia sedia siap untuk chef. Seperti biasa kita akan letakkan nasi impit di sini. Campur Saya siap nasi dah ya. impit. Jadi kita nak tunjuk cara macam mana kita nak menghidang untuk anak-anak kita. Okey, itu Tengok dia. nasi impitnya pun halus buatannya. Inilah yang saya kata penaja bahan masakan kita hari ini. Dia memang buat lama. Dia rebus lama. Kalau rebus sekejap, dia tak berani nak bagi kat chef ni. Dia tahu chef ni akan hamput punya. Okey, ni dia kita letakkan Tauge. Kita letakkan pergelator, kita letakkan bawang goreng sikit. Kita letakkan di sini dia. Daun bawang. Kita letakkan pergedil.
2 biji ya. Untuk anak-anak kita nak buka puasa letakkan 2 biji. Kemudian kita letaklah sedikit. Kalau anak kita tak nak yang pedas, jangan letak yang pedas. Letakkan sikit. Ini cara dia. Dan kita letakkan sikit di sini. Okey. Kita letakkan Apa tu, Chef? Serai. Satu batang serai untuk hiasan. Dan kita Serai ni bukan letakkan sekadar hiasan, tuan-tuan ya. kita letak Dia khasiat dia. Ini dia. Buang angin, Chef. Buang angin. Dah Jadi pun alhamdulillah siap. dah siap tuan-tuan perempuan penonton di rumah. Ini dia special daripada Chef Liza kita. Soto ayam Tanjung. Okey, kita letakkan cili. Kiranya yang nak cili. Okey, dah siap pun. Jadi, sekali lagi pada anda semua, selamat menonton, selamat mencuba resipi saya dalam dapur kita. Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan buletin bernama hanya di Bernama News Channel. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat 10 malam di BNC. Masya Allah, Chef. Masak apa tu? Harum semerbak. Macam-macam masakan yang kita nak hidangkan untuk penonton kita. Betul, penonton di rumah. Saya Azadran Rabbani. Dan saya Chef Liza Zainal. Temui kami di Masakan Sunnah Nusantara. Musim kedua, berbagai menu juadah yang kami hidangkan untuk anda di rumah sepanjang bulan Ramadan ini. Setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pada jam 6.30 petang. Hanya di Bernama News Channel 502 Astro. Baiklah penonton di rumah, bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Alhamdulillah, kita sekarang ni nak mulakan masak dessert, makanan-makanan ringan untuk petang hari ini. Saya masih lagi bersama anda di Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Kita nak bawakan sekali lagi Chef Sabaria. Mari Sabaria. Apa khabar? Baik. Hari ini sihat? Sihat. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Tu kata-kata hukamak tu, Sabaria. Jadi untunglah orang yang hari ini lebih baik dari semalam. So menu kita hari ini nak masak apa? Almond and apple puff with honey custard Itu sauce. dia panjang tu tajuk dia tu. Bahan-bahan yang kita akan gunakan, Madu, lebah, tepung custard, tepung custard, almond, walnut, apple filling. apple filling ni dia seperti dia punya jam lah. Jam, inti je lah. Puff pastry, Okey, dan susu. susu. Okey, ini antara bahan-bahan asasnya. Jadi kita lihat bagaimana rupanya. Silakan kita mulakan. Panaskan minyak dulu. Okey, sambil-sambil kita panaskan minyak. Ini apa ni tadi? Ini memang yang Puff sedia ada. pastry. Sedia ada. Mana kalau kita pergi ke kedai-kedai bakery, Memang ada. dah siap jual macam ni lah bentuk dia. Sebut sekali lagi. Puff pastry. Puff pastry. Alamak. Okey, jadi kita letakkan jam apple Apple. Okey, jam apple ni di Lepas tu walnut sikit. okey. Okey, tiga jenis bahan tadi tu kita gulung Oh, kita gulung dia, masya-Allah. Memerlukan Kesabaran. kesabaran dan kesenian.
Dan dia perlukan minyak yang banyak Ya. Oh, itu apa? Ekor ikan. Nak ni, apa? Tak nak bagi inti dia keluar. Tapi cantiklah hiasan tu macam ekor ikan gitu Jadi itu dia. Dah siap, terus goreng. Okey, terus goreng. Mudah aja cuma nak layan kulit dia punya kulit tadi tu kena berhati-hati. Okey, sementara goreng kita boleh buat sos dia. Sambil-sambil menggoreng, Chef Sabari akan buat sos untuk menu kita hari ini. Susu. Okey, sos dia asasnya susu Susu apa tadi? Susu cair. Susu segar. Susu segar. Dan masukkan sedikit madu. Konok ni. Sabaria kalau masak di rumah, di rumah masak tak? Masak? Masak juga. So sambil menyanyi ke apa? Tak adalah. Ni kalau tengok warnanya macam mana ni? Dah, okey. Ikut Kita toastkan minyaknya. Okey, dah siap sos dia. Sos dia mudah je Masukkan susu. Kalau tak ada madu boleh ganti gula. Kalau tak ada madu ganti gula. Gula halus lah. Boleh. Okey. Dan gaul sehingga sebati. Masya Allah, siap. Alhamdulillah dah siap. Kita matikan api. Wah, Masya Allah. Okey, memang perlukan orang kata lengguk-lengguk yang lemah gemalai lah tak boleh kasar-kasar sabar dia. Dah siap dah. Okey, dah siap. Okey, alhamdulillah. Lepas tu inti dia curah atas tu. Kita alurkan Kuning tadi dia jadi kuning sebab apa tadi? Custard. Tepung custard tu. Custard tu. Okey, dah siap. Dah siap. Kita tabur, nak bagi cantik lagi. Taburkan. Okey. Badam badam yang dihiris. Dah siap. Okay, dah siap. Apa menu kita hari ni? Kita nak tunjukkan pada penonton di rumah, ibu-ibu, abang kakak semua yang sedang menonton petang ni, dessert kita ataupun makanan ringan kita petang ni. Almond and apple puff with honey custard sauce. Ya, istimewa untuk anda di rumah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di segmen terakhir ini dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Masih lagi bersama dengan seorang chef kita, Chef Zul. Apa khabar? Baik, Ustaz. Sihat Zul? Sihat. Alhamdulillah. Macam mana Ramadan ni? Alhamdulillah. Lepas lagi lah. Ya ke? Jadi menu kita hari ini di rumah, lihat ni anda di rumah, menu kita. Ini menu kita apple puff bermadu, ayam berjintan dengan sotong ayam tanjung. Ya, tu dia. Jadi 3 bahan masakan yang kami hidangkan untuk anda di rumah sempena Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan bertambah cerialah suasana berbuka puasa, waktu sahur kita di rumah. Bulan Ramadan ni juga memang hikmah dia antaranya pengikat kasih sayang. Zul, macam Zul balik pagi, malam Sediakan jawadah untuk family sampai habis semua lah. Tengok hari dah. Ya ke? Masya Allah, begitu sekali masing-masing punya bahagian lah bulan Ramadan ni. Jadi apa pun, dalam bidang apa pun kita buat bulan Ramadan ni, kena sentiasa berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masak pun boleh sambil berzikir. Dan akhirnya saya ingin berkongsi dengan anda semua antara peristiwa besar yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu turunnya Al-Quran. Sebab itu dalam keadaan sibuk mana pun kita di bulan Ramadan, kena ambil masa, Chef,
untuk kita bertadarus membaca Al-Quran. InsyaAllah di sini pun pastinya ada kan. Jadi kami di Angkasa Residences PD mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua di rumah. Bertemu kembali dalam program Masakan Sunnah Nusantara musim kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.